Assalamualaikum, saya Nur Faridaya. Saya nama Widya Sri Jyoti. Jadi kami akan menemu ramah seorang guru di sebuah tadika berkenaan dengan profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi sebelum kami mula, kami akan perkenalkan guru yang dipilih dan juga tahap pendidikan guru tersebut. Ismail, umur saya 58 tahun. Okay, berpengalaman dalam early childhood ni almost dalam 30 years lah, dalam 30 tahun. Kelulusan saya hanya SPM, tapi saya ada ambil SKM tahap 3 dan 4 dan kursus KEP, dan saya ada banyak attend kursus-kursus lah, macam telephonics, macam tu semua saya memang ada banyak attend lah. Okay. Jadi kita akan teruskan dengan soalan-soalannya. Jadi untuk soalan yang pertama, bolehkah cikgu ceritakan pengalaman cikgu dan cikgu-cikgu yang lain hadiri kursus yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak? Okay, Assalamualaikum. Sebelum saya mulakan sesi penguramah ni. Okay, kalau nak tanya kami mengenai kursus-kursus yang untuk khas untuk early childhood ni, memang banyaklah kami pergi, especially last year. Last year daripada bulan 6 kami dah pergi untuk sebab tahun ni kan kurikulum 2026 Itu berubah. So saya sebagai pengetua, saya yang pergi attend semua kursus dulu. Saya dah pergi ke 4 negeri, Johor, Perak, Putrajaya dan Ras dan Seremban. Faham. Okay. Saya pergi ke semua negeri ni sebab saya nak tengok setiap negeri tu mungkin dia ada pendekatan yang Berbeza, betul. untuk kurikulum 2026 ni. So sebab tu saya pergi macam nak tahu juga apa yang ada pada kurikulum 2026 ni. Saya pergi daripada bulan 6 sampai bulan 10. Lepas tu bulan 11 dengan bulan 12 tu boleh dikatakan setiap 2 minggu sekali saya pergi kursus-kursus kat mana yang ada kursus mengenai ni, saya pergi, saya attend, and saya bawa juga cikgu-cikgu saya. Sebab because satu, how to teach, satu lagi how to prepare the RPH. Faham? Dengan RPS. Faham. Okay, untuk soalan seterusnya, macam tadi kan Puan dah kata Puan dah pergi kursus-kursus kan. Okay, jadi adakah latihan ataupun kursus-kursus yang Puan pergi tu dapat membantu meningkatkan kemahiran pengajaran dekat dalam tadika? Ya, memang banyak membantu. Di samping tu juga bila saya study about curriculum 2026 ni, saya dah tahu apa yang actually government nak, okay, untuk prasekolahnya. So kami juga di Tetikas ni ubah sikit. Saya tak follow 100% lah. Saya ubah sikit tapi memang ikut kurikulum 2026 tu. Memang kami ikut. Kami add on kan sedikit syllabus lah. Dia punya macam mana cakapnya, dia punya subjek. Seterusnya untuk soalan kolaborasi. Okay, bagaimana cikgu sendiri bekerjasama dengan ibu bapa untuk menyokong perkembangan pembelajaran dan juga sahsiah kanak-kanak tu dekat tadika ni, sekolah ni? Pada penghujung tahun ataupun sebelum buka sekolah 2026, kami memang ada teacher parents meeting, macam orientation day. Dekat sana saya explain to the parents. Saya memang beritahu dekat parents yang tahun 2026 ni kurikulum akan berubah, akan bertukar, so ada banyak aktiviti dan cara pengajaran pun akan berbeza. But ada but lah ya, sebab kami di Tetikas ni saya still add on kan old school style saya. Sebab kalau nak tengok kurikulum 2026 ni, dia banyak kanak-kanak yang buat. Dia memang nak kanak-kanak yang banyak membuat, dan add on kan banyak nilai-nilai murni. Dekat situ saya masukkan sedikit lagi yang old school saya tu,
bila membuat aktiviti ke, circle time ke, saya buat PBL lah, project based learning. Aktiviti tu, saya masukkan aktiviti tu. So, dekat sana baru saya boleh dapat tahu sama ada kanak-kanak tu faham ataupun tak. Same goes to my parents. Kami memang selalu discuss kalau most of the parents akan WhatsApp saya personal. Cik, kenapa anak saya masih boleh macam ni? Kenapa macam ni? Dan kat sana kami akan tahu, oh that means dekat school dia berbeza, dekat rumah dia berbeza. Betul-betul. Adakah cikgu sering berkongsi idea ataupun bahan-bahan pengajaran dengan rakan-rakan guru yang lain? Kongsi dia, of course. Saya akan kongsi dan saya akan bagi idea. Betul saya akan tengok dan saya sendiri yang akan finalisekan. Saya akan bagi approve. Same goes to art and craft ke, bahan-bahan ke, bahan mengajar semua, everything my teachers kena tunjuk kat saya dulu. Sebab sometimes kita akan fikir level kita tak turun kat level anak tu. Sebab tu kalau nak tengok aktiviti saya, art and craft semua, kebanyakan saya akan tengok macam cikgu cakap, "Cik, ini cantik tak? Ini cantik tak?" Saya cakap, "Tak, saya tak nampak pun hasil kanak-kanak kat situ." Dia kata, "Cikgu yang kepulkan, cikgu yang potongkan, cikgu yang kan, so mana hasil anak tu?" So sebab tu macam art and craft, saya memang nak hasil anak. So saya akan finalisekan lah. Apakah yang memberikan keyakinan kepada cikgu untuk menguruskan kelas prasekolah ni dengan cara yang sangat-sangat berkesan? First, saya letakkan nawaitu saya lah kerana Allah. Okay, kita kena ikhlas, kita kena genuine, kita kena ada passionate untuk mengajar. Okay, di sekolah negeri saya ni, saya ada anak yang autism, mild autism, level 1, level 2, lepas tu saya ada anak yang speech delay. Okay, so bila saya ambil anak-anak tu, saya akan treat anak tu as a normal kids. Dia bukan special. So Alhamdulillah, kalau macam untuk tahun ni, bulan 6 saya dah dapat good feedback daripada parents. Teacher, dekat rumah dia dah boleh buka zip sendiri, anak yang autism and speech delay. Yang tangan dia orang tu memang lembut, tak boleh buat apa-apa. So dah boleh buka bag dia sendiri, dia buka zip dia sendiri, dia dah boleh ambilkan buku dia, baju-baju kotor tu dia ambil, dia pergi letak sendiri dekat bakul dekat washing machine. So anak autism. So macam anak-anak yang normal ni, most of the parents Alhamdulillah give me very good feedback. Macam contoh, tak semuanya yang saya dapat positive feedback. Ada juga dia kata, "Teacher, kenapa yang anak saya ni masih tak kenal huruf lagi?" Lambatlah proses dia. Proses dia lambat. So macam anak tu saya akan buat one to one, make sure saya akan buat at least sampai I will find out dekat mana dia punya kelemahan. Dekat situ then saya baru akan mengajar lah, akan bagi dia BBM ke ataupun cara pengajaran yang berbeza lah. Tapi one to one lah untuk anak-anak yang tak boleh mencapai tu. Faham? Okay. Adakah cikgu percaya yang cikgu mampu untuk membantu setiap kanak-kanak tersebut mencapai objektif pembelajaran? Jika ya, mengapa? InsyaAllah ya. InsyaAllah ya. Sebab tu saya cakap macam first nawaitu kita, niat kita. Bukan kita datang ni nak mengajar, nak dapat gaji, end of the month saya dapat gaji, okey tak. Alhamdulillah cikgu-cikgu saya dekat Little Thinkers semuanya memang diorang ada passionate, diorang memang ada minat dan nawaitu. Diorang akan beritahu, "Teacher, kenapa ya dia ni belum boleh membaca, so macam mana kita nak buat?" So kami akan discuss. Kami memang every month kami ada in-house training. So kami akan bawa lah kemukakan ada apa-apa masalah ke, contoh cikgu ni kelas ni dia akan beritahu kenapa budak ni macam ni. So kami akan meeting together. So kami akan ambil pendekatan yang sama. Mungkin cikgu ni akan ambil pendekatan macam ni, cikgu ni akan ambil, tapi end of the day tu benda yang sama. That means kita nak ni kan anak tu. InsyaAllah lah. Most of the feedback daripada parents saya, Alhamdulillah lah. Positive feedback. Alhamdulillah. Selamat pagi cikgu. Sekarang saya akan meneruskan temu bual berkaitan pembangunan pembelajaran. Saya akan bertanya 6 soalan.
Cikgu boleh jawab berdasarkan pengalaman cikgu mengajar. Soalan pertama, apakah cikgu menggunakan pelbagai strategi pengajaran mengikut keperluan kanak-kanak? Ya, saya memang macam saya explain to your friend just now, ya saya memang menggunakan pendekatan yang berbeza. Okey, banyak berbeza. Salah satu, tadi kami ada robotik. Okey, saya sendiri pergi kursus robotik. Saya ambil yang basic je. Untuk level anak ni kan robotik ni, saya ambil dulu yang basic. Untuk pendekatan sebab saya ikut kurikulum 2026 ni. So saya memang ikut cara robotik, English Cambridge. Itu semua pendekatan yang berbeza lah. Not benda yang tak ada dalam syllabus. Okay, tak ada dalam syllabus dan tak ada dalam kurikulum. Tapi saya add on kan. Kelainan. So, tapi end of the day, benda tu sama je lah pencapaian. Fine motor skill, eye coordination, creativity anak tu, macam mana dia fix. Mungkin anak ni masa buat robotik tu dia buat kereta, yang ni mungkin dia buat kapal terbang. So creativity yang masing-masing. Kami bagi peluang untuk anak tu. Bagi macam contoh kalau untuk bahasa Malaysia, pendekatan kami lain. Kami akan bermain dengan dadu ke, flashcard ke, kami akan letak random, secara random suruh choose, suruh sebut. Lepas tu untuk English is different. Bahasa Melayu saya lain, bahasa Inggeris saya lain. Bahasa Melayu saya guna sudut kata, bahasa Inggeris saya guna phonics. So saya tak ada dah A apple, B ball, tak ada dah. No more. Apple, ball. Macam tu. Then kami ada consonant blend. Cat, macam tu. So itu pendekatan kami lah. Pendekatan kami berbeza lah. So member setiap tadika ada dia orang punya own identity dan own style kan. So kita style macam. Cikgu, adakah cikgu menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut tahap perkembangan murid? Yes, memang ikut. Memang kalau ikut perkembangan murid tu memang kami akan treat anak tu sama saja. Sama saja. Cuma kalau kami nampak anak tu bila buat pembelajaran dan pengajaran, contoh anak tu achieve. Okay, dia achieve, kami akan bagi yang lain lah. Tapi same topic. Untuk kanak-kanak yang tidak achieve, kami akan buat one to one dengan dia sampai dia berjaya. Contoh macam pakai baju. Macam pakai baju, awal-awal tahunan tu ada yang tak pandai buka baju langsung, tak pandai lipat baju, semua tak pandai. So kami akan guide one to one. Sekarang ni dia orang dah pandai, even my 4 years old dah pandai buka baju sendiri, dah pandai lipat, dah pandai kan masukkan dalam beg baju tu dan keluarkan baju bersih dan letak di tepi beg tu. Itu that means kami akan buat sampai anak tu berjaya. So sebab itu satu nilai-nilai bumi dan berdikari lah. Seterusnya cikgu, adakah cikgu dapat mengurus bilik darjah dengan baik semasa sesi pengajaran dan pembelajaran? Ya, okey. Dekat sini kami ada classroom rules. Okey, so semasa mengajar, sebelum, semasa dan selepas. Cikgu tu sentiasa kena ada rules dia. So rules dia kat sini, when teacher stop, I must still talking. Still talking. I must. So teacher, bila teacher cakap one little finger, kita kena diam. Kita kena diam. Bila teacher cakap kita ni, teacher cakap tak? Teacher is talking. Teacher cakap kan diam. So when teacher is talking, I must. Saya takkan sebut keep quiet. So dia orang dah tahu. So bila teacher cakap macam ni, teacher saja yang boleh cakap. So kalau nak cakap, raise your hand. Kalau saya teacher tak tahu dia. Itu classroom management atau classroom rules lah. So cikgu akan make sure kanak-kanak tu dengar. So masa cikgu mengajar, kanak-kanak tak bercakap, tak boleh berborak dengan kawan, tak boleh main pensel semua keep on side. Bila teacher suruh ambil pensel, baru dia ambil pensel.
Adakah cikgu berjaya mengawal tingkah laku murid dengan baik? Bohonglah kalau saya cakap anak saya semuanya very humble, dengar cakap saya semua, memang quiet, tak ada no. Setiap anak ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Contoh anak yang tak dengar cakap tu saya akan panggil dan akan bercakap dengan dia. Cakap, why? Kenapa? Kenapa masa teacher bercakap kamu tak boleh bercakap? So bila teacher bercakap, kamu bercakap, kamu tak boleh dengar. Okay, so macam kanak-kanak yang tak boleh dengar tu, saya akan letakkan sebelah saya. So easy for me to control. So far alhamdulillah lah. Anak-anak boleh dengar lah, tapi macam kadang-kadang tak dengar, kadang-kadang bergaduh dengan kawan tu. Masa dia bergaduh dengan kawan tu, saya terus beritahu kat dia, Allah bagi tangan untuk apa? Untuk pegang, untuk baca, untuk makan. Boleh tak pegang? Tak boleh pegang tangan. Kita tak boleh pegang, tak boleh sentuh. So every day saya akan beritahu benda tu. Kita tak boleh pegang, tak boleh sentuh kawan. So even boy-boy, girl-girl pun tak boleh. So bila tak boleh sentuh tu, that means dia orang tak boleh tak boleh pukul ke, tak boleh buat kan. Adakah aktiviti cikgu jalankan menggalakkan penglibatan aktif semua kanak-kanak? Yes. Memang macam saya beritahu tadi kan, my anak speech delay saya, my anak autism saya, semuanya akan terlibat sekali. Macam saya ada seorang anak autism, baru je doktor diagnose, and speech delay. Every morning dia datang, dia akan duduk dekat meja saya. Kalau dia tak datang pun saya akan pergi panggil dia, duduk dekat meja saya akan buat meeting dan baca email. Memang semua kanak-kanak terlibat. Tak ada kanak-kanak yang kami akan asingkan dulu. Tak ada. Semua kanak-kanak. Soalan terakhir, cikgu. Adakah aktiviti pembelajaran yang disediakan dapat meningkatkan minat kanak-kanak untuk belajar? Yes, betul. Memang minat. Just imagine anak saya Saturday, Sunday cuti kan. Monday tu dia orang datang, saya pun tinggal macam mana dia dua orang dekat rumah. Dia orang punya excited datang school tu, alhamdulillah. Reading, bacaan, Iqra. Dia orang datang je terus bukakan beg, terus letakkan buku reading macam Iqra. Okey, contoh tak siap. Saya tak buat, tak sempat pagi, saya tak sempat. Dia orang akan tunggu teacher nak pergi tidur. Okey, semua tidur teacher, saya belum buat reading lagi. Teacher saya belum buat bacaan lagi. Saya belum buat. Dia tak nak buat aktiviti lain. Dia nak juga, dia nak siapkan juga. They know their rules. Okey, pagi datang buat reading bacaan Iqra, tapi sometimes saya tak sempat. Macam hari ni saya memang tak sempat lah. Sekarang tengah buat pembelajaran sebab praktis tu kan. Lepas tu dia akan masuk untuk satu subjek lagi. Lepas tu turun, makan, mandi, tidur. So bila makan, mandi, tidur tu, suci saya tak buat lagi, dia akan tunggu. Selagi saya tak buat, selagi tu dia akan tunggu sampai saya buat. Sampai saya kena beritahu, teacher tak sempat, nanti teacher sambung petang nanti, baru dia baca. So minat dia orang membaca tu alhamdulillah. So kalau dia orang, saya dah beritahu kat parents saya juga, kalau kat rumah, anak tu tak nak buat. Tak nak buat reading, tak nak buat bacaan. Tak nak buat homework, don't force. Nanti hantar kat sini, saya akan buat tu. Sebab tu my parents cakap, teacher kalau buat buku reading ke, apa-apa buka buku, dia orang macam minat. Dia orang cakap tak nak buat, tak ada, tak pernah cakap tak nak. Cuma kita orang tak tahu macam mana. Bila kita orang mengajar, tak ada lah teacher Raima ajar benda lain. Teacher Raima ajar macam lain. Mama ajar macam lain. Sometimes parents tanya dekat saya, teacher macam mana teacher ajar? So saya akan buat video, saya akan ambil, saya akan hantar kat parents. Itu two-way communication saya dengan parents. Macam kalau ada homework ke teacher, hari ni ada homework tapi saya tak sempat nak buat. Apa pun, saya buat kat sekolah. Kami tak nak force kanak-kanak tu. Kalau kanak-kanak tu tak buat kat rumah, it's okay. Don't force. Saya tak nak anak tu macam tak suka kat nak belajar. Saya tak nak situ. Itu sahaja soalan daripada kita, teacher. Okay, terima kasih. Thank you. Itu saja soalan daripada kami. Jadi terima kasih juga dekat Cikgu Raima untuk kerjasama dalam menjawab soalan 12 soalan ni. Terima kasih sangat-sangat.
terima kehadiran kami, pelajar-pelajar Unisel ni. Terima kasih.